Hey guys. Hari ni aku ada benda menarik untuk aku share. Bukanlah aku share, aku nak mengajar kan? Aku nak bagi tahu atau aku nak berkongsi. Cis, aku rasa benda ni menarik lah kot. Mungkin tapi mungkin bagi korang tidak menarik. Tapi kenapa umur 30 tahun korang patut ada video YouTube? Kau patut ada channel YouTube kau sendiri. Macam gitu. So umur 30 tahun kau patut ada channel YouTube kau sendiri. Kenapa? So kat sini normally bila kita perjalanan hidup kita adalah aku rasa lebih kurang sama. Kau belajar sampai umur kau 23, 24. Lepas tu kau kerja sampai umur kau 30. In between tu mungkin kau dah berumah tangga, kau tak berumah tangga, itu perjalanan masing-masing lah. Tapi itulah normally perjalanannya lah. Tapi bila umur kau 30, dekat sini aku suka ni, bila umur kau 30, selalunya kenapa kau kena ada video YouTube ataupun channel YouTube kau sendiri? First kali untuk kau share experience kau. So bila umur kau 30 ni selalunya orang is wise enough lah. Macam video aku kan, sebelum ni aku cakap pasal umur 40, kenapa korang kena buat untuk retirement. So umur 30 maksud lagi awal 10 tahun lagi untuk kau start buat video YouTube ni, dan cuba buat sampailah satu level yang kau rasa yes, this is it. Inilah benda yang kau nak buat. Macam itulah. Tapi bukanlah kata kau mesti jadi YouTuber, tidak. Tapi benda yang boleh mendatangkan hasil lah. Sebab tu aku macam sarankan, kalau kau rajin, kau buatlah satu hari satu. Kalau kau malas sikit, kau buat seminggu satu. Kalau kau malas lagi, buatlah sebulan satu. Tapi kalau kau malas sangat, yang tu kau tak boleh tolong lah. Kenapa umur 30 kau kena buat channel YouTube? At least first kali kau dah ada topik, kau dah banyak niche, mungkin kau dah bijak, you are wise enough, kau dah ada experience kehidupan, perjalanan, macam-macam. Mungkin kau dah berumah tangga, mungkin belum. So experience tu ada. Mungkin kau dah pernah berjalan, pergi ke mana merata-rata tempat. So benda tu boleh dijadikan perkongsian. Plus aku suka ada satu ayat ni. Sebenarnya bila kau nak berkongsi sesuatu, bukan sebab kau pandai, tapi kau berkongsi sesuatu ni sebab kadang-kadang kau mungkin ada extra sikit knowledge daripada orang lain. Contoh kan, ada beribu-ribu ejen. Macam siapa yang follow aku dah lama, diorang tahulah aku ni ejen insurance. So aku jarang nak buat hard sell, cerita dengan orang pasal insurans, belilah insurans. Tidak, aku lebih kepada sharing aku punya experience dengan klien. Kalau kau boleh, pergilah aku punya social media lain-lain tu, kau tengok kat Facebook aku ke apa, aku akan share. So aku jumpa satu klien, cerita macam gini. Ada satu klien, cerita macam ni. Tapi kau janganlah mention nama klien tu. Kau nak sharing experience. So mungkin experience yang aku jumpa dengan satu klien ni, ejen lain dia tak jumpa experience macam gini. So kalau aku compile, ejen tu pun compile, jadi korang boleh dapat, macam gini mungkin satu hari korang tempuh lalu benda tu, korang adalah knowledge on how kau nak tempuh atau perjalanan waktu tu. Sebab kehidupan manusia ni lain-lain, setiap orang tu lain-lain. Jadi macam aku cakap tadi lah, experience kau bila umur 30 ni banyak. Kau dah ada kawan, kau dah ada kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah, university, college, whatever. Tu kau dah ada kawan kerja. Kalau kau dah tukar-tukar tempat kerja, kau dah ada kawan pula. Mungkin kau dah ada IPA 2. Jadi knowledge yang kau ada, yang kau boleh share dengan orang ni banyak. Faham? Tapi janganlah share benda-benda yang seboleh-bolehnya lah. Elakkanlah ambil cerita pasal politik, elakkan cerita pasal kau nak gaduh rumah tangga ke, kau nak share tips pasal rumah tangga, boleh. Tapi kadang-kadang benda tu dia very grey line. Mungkin ada orang suka dengan tips kau, mungkin ada orang tak suka dengan tips kau. Bukan tak boleh, tapi cuba elakkan. Sebab tu aku cakap daripada awal tadi, umur kau 30 kau dah ada experience. Jadi cuba kongsikan experience kau. Mungkin kau pernah berjalan, kau share lah tips. Bila kau nak pergi Phuket, apa yang kau kena buat, daripada KL, apa yang kau kena sediakan, berapa hari yang best kalau kau nak pergi kat sana. Jadi kau bagi idea ataupun kau bagi input ataupun info dekat orang untuk kau dapat tahu. Mungkin kau pernah pergi umrah,
Dan kau share lah preparation dia macam mana, step by step preparation kau nak pergi umrah macam mana, siapa kau nak jumpa, macam mana kau nak cari ejen-ejen ataupun turis yang apa, bukan scammer. Faham tak? So benda-benda tu lah. So kau mungkin cari, okay, barang apa yang kau perlu bawa. Kalau kau pergi time macam gini, waktu tu macam mana, waktu mungkin kau pergi bulan 7, jadi cuaca kat sana macam mana. So banyak benda yang kau boleh share experience kau lepas kau umur 30. Mungkin experience kau tak sama dengan umur 40, tapi at least kau punya experience boleh diguna pakai untuk orang yang umur 20 nak sampai ke 30 tu tadi. Sebab ikut fakta, track record ataupun data yang dikumpulkan dalam YouTube, yang tengok YouTube umur 20 sampai 40. Jadi kalau kau gunakan age kau daripada sekarang 30 untuk bagi info atau bagi knowledge dekat budak-budak yang umur 20, bagus lah. Faham tak? Jangan kau rasa macam alah, biar lantak lah diorang. Betul lah tu, lantak lah tu kehidupan dia. Cuma tak salah untuk kita kongsi. Tapi janganlah kau buat video macam nak aku dah satu lah benda-benda yang aku rasa macam jangan budak-budak yang ni sekarang ni lembik lah apalah. Biarlah macam mana kehidupan dia tu, macam mana parents dia sediakan dia tu kehidupan dia, perjalanan. Kau jangan condemn. Tapi kau share benda-benda yang positif. Aku rasa benda-benda tu lah. Sebab aku rasa kita kurang video yang positif sharing. Kalau kita tengok video yang meletup ataupun konten yang viral, selalunya negatif. Yang positif ni tiny bit. Tapi macam aku cakap tadi, umur 30. Yang aku nak share lepas ni lagi best. Kenapa umur 30 aku kena buat? So kau bayangkan, kalau kau tak percaya cakap aku, kau cuba buat. Kau buat seminggu satu video sampai raya next year. Kau dah boleh dapat tak income daripada YouTube? Apa yang kau boleh kecap? Apa yang kau dah capai? Cubalah buat. Kau kerja hakiki, kerjalah hakiki. Tapi mungkin kau buat video, Kau ni orang yang suka main TikTok, buat video short pendek-pendek, seminit, post lah juga dekat YouTube. Tak ada masalah pun. Janganlah kau macam rasa alah susah lah naik lead. Tak payah. Apa yang kau post dekat TikTok, apa yang kau post dekat Reels, kau post lah dekat YouTube Short. Faham tak? Tapi macam aku cakap semalam, ada orang tanya macam aku nak share apa? Share benda yang kau suka, yang kau tahu. Paling senang yang kau terror. Expert tu taklah kot. Expert tu pada aku big word. Yang kau terror, yang kau suka. Contoh aku suka main hoki. Buatlah video pasal hoki tu. Cuma aku dah lama tak bersukan, dah lama tak turun padang because of injuries and whatever lah. So sekarang ni aku suka. So aku ada satu video yang cerita pasal ni. So sekarang aku nak mengajak orang dan aku nak share kenapa umur 30 kau kena. Kau just imagine umur kau 30, kau buat video. Satu hari katalah viral video kau, ataupun tiba-tiba kau dah cukup semua kriteria untuk kau dapat income daripada YouTube. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sampai kau umur 40 tu tadi, berapa yang kau boleh collect daripada YouTube? Sebab tu aku banyak juga advice dengan orang, macam orang buat bisnes. Macam mana kau nak naikkan bisnes kau? Kau buatlah video TikTok, YouTube. So aku adalah kawan-kawan yang aku dah tolong. Bukanlah ajar buat video, tapi aku advise on, aku bagi pendapat dan aku bagi option. Why don't kau buat ni? Compare kau just buat benda ni. Kenapa kau tak buat benda ni sekali? Tapi sayang lah orang tak banyak macam, tak boleh lah, aku tak boleh nak fokus buat benda tu. So hidup ni keras. Kau pilih lah. Kalau kau rasa kau nak kerja yang relax, kau relax je lah, tak ada masalah. Tapi aku dah ada track record yang which is video ni memang banyak boleh bantu kau punya business, banyak boleh bantu kau punya income. So benda-benda macam gitu lah. So kau bayangkan umur kau 30, duit gaji kau dah tak payah usik. Ataupun ini yang paling best sekali, duit yang kau kumpul kat YouTube ni, tiba-tiba umur kau 35, kau dah boleh hantar mak bapak kau pergi umrah, pergi haji. We never know. Mungkin 1, 2, 3 video kau pom tu meletup. Kita tak tahu kan. Rezeki kalau nak dapat tu anytime. Tapi kalau kau tak usaha, tak dapat lah. Macam aku cakap, sebab tu aku cakap kenapa umur 30 kau kena buat adalah sebab bila umur kau 35 kau dah terror nak buat video. Kalau kau buat umur 40, tak ada masalah, masih boleh buat. Cuma lambatlah sikit. Kalau kau awal,
kau banyak benda yang kau dah boleh improve in between. Sampai umur kau 35 tu kau dah macam ni. Sampai umur kau 40 kau dah boleh collect kan. So apa pun mulalah awal. So umur 30 aku rasa dah sangat wise untuk kau buat video-video ni lah. Macam umur 20 okey je, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang aku rasa bila umur kau 20, awal 20-an tu, fokus dekat study. Dapatkan kau punya degree ke apa ke. Lepas tu barulah kau pilih jalan kehidupan kau. Kau nak buat video, nak share dengan orang. Tapi mungkin experience kau kurang, jadi kerja dulu. Jadi kau dapatkan experience tu kau share. Sebab pada aku, video ni kalau kau share dengan orang sangat menarik kot. Aku dapat idea untuk buat video-video ni sebab aku tengok video aku cakap, kenapa aku tak buat benda-benda macam gini? Kenapa aku tak buat benda-benda macam tu? Tapi tips untuk kau senang nak buat video adalah kau kena ada knowledge. Rajin membaca, rajin tengok video, rajin dengar podcast, kumpul ilmu, pergi kelas belajar. Jadi banyak konten yang kau boleh produce untuk bagi info dengan orang. Ingat, ni satu lagi tips. Education punya video dekat YouTube senang naik. Jadi cuba educate orang. Mungkin kau terror pasal financial, kau memang ambil ekonomi, educate orang. Mungkin kau lawyer, tapi kau janganlah cerita pasal kau punya ni. Kau cerita experience ataupun apa yang berlaku. Apa benda kita dah nampak sekarang ni ramai orang dah buat, tapi diorang dah start umur 40. Why don't kau start umur 30 nak sampai ke 40, 10 tahun tu mungkin kau boleh dapat income yang mencukupi. Mungkin umur 40 kau boleh langsai duit rumah, mungkin kau boleh settle kereta. So benda-benda tu lah. So start awal, tak ada kerugian pun kau start awal. So aku dah share hari ni, topik dia adalah kenapa umur 30 ni dia sangat bagus untuk kau start buat video. So fikir-fikirkan. Ciao.